Jadi tabur, tengok. Okay. Wahai tonton dan perempuan, hari ni saya nak buat food review. Okay, korang tahu kan semalam saya buat Nutrijel ni. Ya, hari ni kita nak tengok macam mana hasil dia. Okay, guys tengok, ini semalam saya buat pakai gel Nutrijel. Inilah type konjac. Okay, nak tengok macam mana rasa dia, jom sini. Okay, ini konjac yang kita dah buat. Kita tengok result dia. Oh, kelepuk je dia. Kita tengok macam mana rasa dia. Okay, kalau kita beli kat kedai konjac, selalu kecil, berkurang besar-besar ni je kalau kita beli kat kedai kan. Tapi ada banyak paket. Ini kita boleh makan satu kali banyak. Dia punya manis cukup. Dia punya kadar kelenturan gel dia pun memang terbaik. Memang sedap. Sekarang saya nak cuba pula bila kita tambah dengan susu cair. Macam mana rasa dia? Okay, tengok sini. Kita tabur tak banyak lah, sekadar rasa. Jadi tabur, tengok. Okay, guys tengok, kita punya konjac campur dengan susu cair. Bukan susu bekat tau, susu cair. Okay, agak-agak macam mana rasa dia? Macam mana rasa dia? Sikit lah. Ini pun saya tak planning nak makan semua. Saya nak testing sikit-sikit je. Yang ni nanti saya share dengan family. Jangan risau. Tak banyak lah. Tengok guys, dia punya goyang dia tu. Apa? Daripada 5 bintang, straight to the point, 4.9. Saya memang tak bagi 5. 4.9. Konjac buatan sendiri daripada Nutrijel. Kau minat ni, check back ni.